Okey, baik. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kita bertemu balik di surah Al-Arif kita untuk kita merealisasikan majlis tawajuh untuk bulan 5 ni lah. 24 bulan 5. Jadi terima kasih atas hadirin hadirat yang still ada komitmen untuk kita memenuhi aktiviti majlis bertawajuh dan tazkirah, pengisian tazkirah. Jadi untuk malam ni kita menyentuh tentang tajuk menggali harta arif billah dalam diri terperi, ataupun dikatakan yang nak digali itu ialah kanzan mahfiyun, perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi perbendaharaan yang tersembunyi ni maknanya kita isbatkan kepada Allah Ta'ala lah. Sebab apa? Berdasarkan hadis kursi yang berbunyi lebih kurang mahfumnya, kuntun kanzan mahfiyun fa ahbabtu an urafa fa khalaqtul khalaq. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenali, maka aku menciptakan makhluk. Mana kehendak Allah Ta'ala itu mahabbah ke atas makhluk. Dia suka, ke mana dia suka untuk mencintai makhluk, maka diciptakan makhluk. Maka nyatalah segala-segala makhluk, termasuk manusia dan lain-lainnya lah. Wa khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Kata Allah Ta'ala kan. Dan firman-Nya mengatakan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku tu bermakna dia nak mencintai kita. Maka dia nyatakan dengan dia cipta kita, maka dikatakan ibadah. Maknanya dia hidupkan kita atas dua kapasiti ni. Kan? Ke atas dua makhluk yang dia nyatakan tadi, Allah Ta'ala nyatakan tadi, jin dan manusia. Melainkan dihidupkan kerana untuk beribadah kepadanya. Jadi itulah. Jadi dalam konteks kita nak beribadah ni ada jalan dia. Pertama-tama yang disebut oleh Rasulullah SAW, setiap jisim itu ada alat pencucinya. Maka ketahuilah olehmu alat pencuci bagi hati, jiwa lah, rohani kita ialah zikirullah. Jadi yang kita buat tiap-tiap bulan ni ialah untuk menajamkan qalbi kita dengan pencucian. Kalau kita beribadah tanpa kita punya dia punya mainstream dia tu, kan, sebagaimana kita tahu solat sendiri mempunyai 3 anasir besar. Yang pertama rukun qauli, perkataan. Yang kedua rukun fi'li, perbuatan. Dan yang ketiga rukun qalbi, makna sendi utama. Jadi kita lihat di sini, kalau kita belajar fiqh, rukun qauli dah kita faham. Dah mengaji, dah belajar dengan ustaz-ustaz, kan. Macam mana lafaz, makhraj, macam mana sabdunya, macam mana sebutannya, jelasnya, kan. Begitu juga rukun fi'li. Rukun fi'li tu kita nak melaksanakan perbuatan. Mendirikan perbuatan, macam mana qiyamnya, macam mana takbiratul ihram, macam mana rukuknya, kan. Rasulullah dah nyatakan rukuk tu umpama kata papan yang dia letak di atas badan belakang, tegaknya, kan. Kemudian sujudnya,
Dan seterusnya sukun qalbi. Bagaimana rasa untuk mendapatkan khusyuk? Waktu qiyam macam mana perasaan? Waktu rukuk macam mana perasaan kan? Sujud pula apa maknawiyah dia. Jadi kita mengkaji pula ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf tersebut tak adalah kita sekadar berbicara. Jumpa sahabat berbincang, muzakarah. Kita tak nak setakat itu. Jadi kita melaksanakan. Sebagaimana teman selalu cakap dalam grup kan, walk the talk. Kita laksanakan apa yang kita sembang tu. Apa yang kita perkatakan itu. Kan? Bicara tasawuf bukan sekadar bicara. Kita kena laksanakan. Okey, baik. Jadi kita tengok sini sebagai reference saya lah. Reference teman. Jadi pentingnya ilmu tasawuf ni yang kita nak memahami dalam tajuk subjek Kanzun Mahfiun ni. Maknanya apa nama tu? Integriti setiap hamba dia ialah mengambil dalil Rasulullah. Dalil diri Rasulullah tu. Sebagai kita punya benchmark. Sebagai kita punya idola. Sebagai kita punya contoh tauladan kan. Apatah lagi disebut dalam Quran. Sesungguhnya Muhammad engkau ialah suri tauladan buat umat. Kan. Rahmatan lil alamin. Apa nama tu? Rahmat pada sekalian alam. Dijadikan Muhammad. Dijadikan Rasulullah. Sebagai petunjuk. Menyebarkan risalah untuk mengajak berdakwah manusia kepada jalan dia. Jadi konteks jalan Arabillah ni memenuhi intipati tersebut. Mengajak manusia ke jalan Allah. Terpulanglah masing-masing punya manhaj, masing-masing punya usulub, masing-masing punya kaedah. Jadi dalam penekanan kita jalan Arabillah ni, setiap bulan kita laksanakan program kan. Dalam di samping kita bagi input-input yang baik dalam grup WhatsApp, kita gunakan nikmat Tuhan. Jangan kita jadi golongan yang kufur nikmat kan. Jadi Kanzul Mahfiun ni maknanya diri Allah Ta'ala tu kita nak kaji. Dari sudut kita kenal sifat dia, asma' dia, af'al dia yang menunjukkan kedirian zatnya Allah Ta'ala. Kita tak dibenarkan untuk mengkaji zat. Sebab zat itu bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Laisa kamitsli syai'un wa sami'u basir. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Nak kita nukil, nak kita ta'akulkan Allah Ta'ala tu bulat. Tak boleh, memang batil dari sudut pemahaman ilmu. Allah Ta'ala tidak berjisim. Dah dikatakan bersalahan. Tu mana tak ada dapat diumpamakan. Tahayur kita, bingung batin kita. Tak dapat diumpamakan, tak dapat dihinggakan. Jadi yang boleh kita memahamkan untuk kita telik, untuk kita perhati, untuk kita amati, untuk kita berfikir ta'akul tu ialah sifatnya, asma'nya, af'alnya. Dari segi tauhid. Cuma dalam tauhid ilmu kalam, tauhid yang kita bicara dalam sifat 20 yang diterangkan, dihuraikan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi ialah kalam-kalam dia. Dalam penekanan ilmu tasawuf riyadah, ilmu tasawuf Arabillah, ilmu tasawuf jalan tarikat, ialah amal perbuatan tu. Bagaimana kita mengisi. Jadi pencucian tu macam mana kita melaksanakan usul tersebut. Jadi tertuslah dari segi pemuka para masyayikh yang terdahulu dan mengkaji orang-orang alim ulama sufi. Jalan-jalan tarikat ni kan. Syekh Bahudi An-Nasyabandi, Syekh Sulaiman Zuhdi, Syekh Faruqi Sarhindi. Dia saya sebut sama beberapa nama. Sampai ke Nusantara,
Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi. Yang wafat, yang meninggal pada tahun 1926 lebih kurang. Macam tu tadi. Dia punya jangka masa dia. Jadi inilah yang kita dapat daripada jalan sanad, perjalanan teman dengan tuan-tuan guru, tuan-tuan mursyid dengan tuan-tuan guru mursyid. Okey. Jadi apa tujuan kita memahamkan tentang Kanzul Mahfuz ni? Ialah tidak lain dan tidak bukan untuk makrifah kepada Allah Ta'ala. Kan? Para sahabat menyebut, aku tidak sembah apa yang aku tidak kenal. Ya. Jadi dari sudut ini, kita nak mengenal Allah dengan dalil. Pertama kita belajar dalil nakli. Dalil nakli mandakil terukir dalam Al-Quran. Kemudian dalil akli. Kita memikir tentang ketuhanan melalui alam, cerminan alam ini. Kan tidak wujud alam ini melainkan ada pencipta dia. Kita mengambil dalil akal. Kemudian dalil mungkin taklid dengan dalil penceramahan ustaz, para ahli ulama, kan, penerangan mereka. Dan ketiga dalil musyahadah. Dalil ketiga inilah yang kita bicarakan dengan riadah, dengan perbuatan, dengan amalan. Kita buat macam mana zikir itu, kita bermula dengan latifatul qalbi, bermula dengan kafiat 10, kan, bicara mana-mana petang semalam. Petang tadi kita bicara tentang penekanan macam mana asuh diri dengan pemahaman kafiat 10. Satu persatu kita guide kan. Macam mana kosongkan fikiran. Macam mana menghadapkan hati kepada Allah Ta'ala. Macam mana beristighfar. Macam mana kaedah tafsili dia. Dari segi sudut ijmali kita boleh cakap. Kena rajin istighfar. Kena rajin bertaubat, menyesal. Macam mana tafsiri dia? Nak membawa diri tu dalam maknawiyah taubat. Maknawiyah istighfar tu. Astaghfirullah, tunduk hati. Tawaduk, khusyuk. Tadabbur dalam istighfar tu sendiri. Kan? Jadi itulah pentingnya mata pelajaran tasawuf dan tawajuh ni. Tasawuf ilmu nak kita isi. Pemahaman, pegangan, jalan-jalan ilmu keyakinan. Ini ilmu yakin, ilmu yakin. Kemudian masuk pada ainul yakin. Nak meningkatkan hati kita dalam 3 stage tu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita masuk dalam kebenaran tersebut. Macam mana kita melihat kebenaran hak tu menjadi satu pegangan yang, keyakinan yang mutlak bagi kita. Walau dia acu orang pistol pun kita tetap yakin. Sebagaimana bila Ar-Rabbah kan. Ahad, ahad, ahad. Mana menyatakan keesaan Allah. Dia memegang tu walaupun dia memegang keyakinan yang jitu tu, walaupun dia hempap dengan batu kan. Oleh kafir Quraisy. Jadi kita lihatlah. Apabila kita telah memahami Allah Ta'ala itu sebagai Khalik kita, pencipta kita, maka datanglah ma'bud. Ma'bud untuk kita faham dalam ibadah. Lazat dalam ibadah, mendapat zauqiyah. Apabila mendapat zauqiyah, maka nyatalah wujudan. Ibadah kita berjalan segenap detik, segenap saat. Tak bercerai tanggai kita dengan berserta dengan Allah Ta'ala. Kan? Fa'innama tawallu fasamma wajahullah. Dalam sebut firmannya, tiap kamu memandang timur dan barat, maka di situlah wajah Allah. Kena faham betul-betul tafsir ayat ni. Bagaimana kalam dia. Bagaimana dia punya fi'li riadah dia. Apatah lagi orang dah duduk dalam jalan Aribillah ni. Dia melihat bahawa setiap apa yang dipandang itu adalah wajah kebesaran Allah dari sudut apa? Dari sudut af'alnya, perbuatannya, penciptaannya.
dari sudut namanya. Jadi kita perhalusi dalam keyakinan kita kan. Jadi apatah lagi ibadah kita menghadap Allah tu tak berputus. Tidak ada tidak putus, maknanya tidak hilang, tidak lenyap apa yang kita pandang. Baik dalam solat maupun di luar solat, kita tetap mengingati Allah kan. Dalam firman Allah Ta'ala menyebut surah Ali Imran, sesungguhnya orang mukmin itu mengingati Allah dalam keadaan duduk, diri, dalam keadaan berdiri dan berbaring. Ingat Allah segala masa. Bila kita tengok tu macam mana ni? Ini wali-wali je boleh buat. Kadang-kadang banyak tu paradigm. Orang kita, bila sebut yang macam tu, wali-wali boleh buat. Ada wali-wali tu daripada mana asalnya? Mereka kebanyakan dan macam kita, awamah. Tapi mereka berjalan. Duduk dalam perjalanan salikin. Mencari gurunya. Semua sunatullah, mencari guru, belajar. Kan? Tetapi jangan belajar sekadar belajar untuk mendapatkan gelaran, untuk mendapatkan master PhD, untuk mendapatkan nama, title, untuk digelar orang alim ulama, da'i. Bagai-bagailah lagi mengejar hubujah, cintakan kemegahan. Betul lagi banyak dalam dunia akhir zaman ni. Orang mencari nama kan, terlalu mencari follower. Jadi kita kalau boleh jauhilah dari sifat mazmumah tu. Tapi dah jadikan kawan kata trending dan nak mencari rezeki, itu tak salah lah, tak masalah. Cuma niat kita kena kekal di atas jalan Allah. Tak mencari follower pun perkara harus dia carilah. Kan janji niat kita untuk berdakwah ke jalan Allah. Elok pun follower berjuta pun, kalau dia mengajak pada jalan Allah, apa salah, tak ada masalah, perkara baik kan. Cuma kalau kita mencari pengaruh, hubud dunia, cinta keduniaan, itulah tersasar niat lah. Dalam jalan ni kita menyebut vision dia ialah hala tuju dia, lafaznya dari segi maknanya, fahamnya, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya wahai Tuhanku, ini engkau yang aku maksudkan, keredaan dirimu yang aku tuntut kan. Jadi adalah doa kemudian tu ini mahabbataka wa ma'rifataka, kurnialah kami kecintaan kepadamu dan mengenal dirimu, mahabbataka wa ma'rifataka, kenal diri Allah. Jangan apa kita bila tak kenal diri Allah Ta'ala, kita akan meletakkan Allah Ta'ala tempat yang tak selayaknya. Kita mengatakan Allah Ta'ala berjisim, Allah Ta'ala duduk macam manusia, Allah Ta'ala mengambil ruang, mengambil tempat. Jadi perkara-perkara tu begitu, kita kena faham dengan ilmu sifat 20, sifat salbiah Allah Ta'ala. Kan? Bagaimana menafikan Allah Ta'ala daripada sekalian kekurangan. Allah Ta'ala bersifat qidam. Sedia kala baqa tidak bermula, tidak dicipta dengan awal, tidak bermula dengan dijadikan. Kemudian baqa kekal, tidak ada pengakhiran. Sebagaimana kita diwujudkan kan, diciptakan, diadakan, diciptakan dengan permulaan. Macam seorang tu berlahir tahun 80. Tahun 78 kat mana dia? Tidak ada lagi. Kan? Baru 80 baru lahir. Jadi kita tak qadim, kita tidak kidam. Kemudian baqa. Kemudian sifat Allah Ta'ala diri zatnya mukhalafatu lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu. Kan diciptakan baharu. Balik dalam sudut ilmu tauhid lah. Baju ni, contoh baju Melayu teman. Baru diciptakan. Mungkin kilang tu keluar, mungkin tahun ni 2025, mungkin 2024 hari tu kan dia dah jahit, dah disimpan dalam stor,
diproduksikan, dijual. Sama juga dengan kereta baru. Kereta dikeluarkan Merc ke apa ke, Honda ke. Honda model tahun 2017, 2018. 2010 tak ada lagi, model lain. Wujud model lain, model tu tak keluar lagi. Contoh kan. Jadi kena pemahaman. Muhaddas kan. Mukhalafatul lil hawadis. Baru. Jadi ialah kita menyebut pecahan ibadat, dia ada dua lah. Untuk kita menggali, memakbudkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kan? Pertama, ibadah zahiri. Yang nampak. Umpama sedekahnya. Umpama berinfak, kan? Berzakat. Kemudian solat. Nampak. Nyata. Tetapi, dalam ilmu tasawuf Arabillah, dia mentafsirkan, menganalisa, mengamati, mempelajari apa makna ibadah yang batin. Contoh dalam kita menzahirkan sedekah. Bagi orang 10,000 pada tahfiz. Bagi kepada sekolah-sekolah anak yatim kan. Zahirnya bersedekah. Batinnya kita tak tahu. Apa yang nawaitu dia. Apa niat dia. Apa cemar-cemar yang ada dalam batin. Contoh yang tak elok. Dia bagi sedekah. Dia nyatakan pula aku buat. Saya YB apa kata contoh begitu begini. Barulah menginfakkan 10,000 untuk sekolah ni. Tunjuk pula gambar cek. Tunjuk berpapar. Masuk dalam media sosial. Jadi batin ni telah dicemar. Telah tercemar lah. Dia rasa aku yang bagi kan. Bangga dengan amal baik dia. Begitu dengan ibadah lain, solat. Dia pergi masjid, dia takbirnya. Dia mengkhusyukkan, menundukkan diri dia. Dalam batin ni mungkin dia nak rasa tunjuk bahawa dia dah beribadat yang seorang yang alim, seorang yang warak, seorang yang zuhud. Ada pelbagai niat yang cemar-cemar. Jadi pada anasir sifat-sifat mazmumah tu nak kita basuh, nak kita clearkan, nak diganti dengan contoh riak. Kita nak ganti dengan tawaduk kita. Kepala riak kita telah menghampirkan diri kita dengan iblis. Kan? Bila iblis duduk dalam kesal, tak sombong. Jalan dia. Dia melihat orang lain rendah daripada dia. Dia melihat orang lain lekeh. Memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Jadi dia asuh. Bagaimana mendapat jiwa-jiwa, keadaan jiwa Rasulullah, jiwa Muhammad dia. Sifat-sifat terpuji kan. Maha mudah nak meningkatkan kita punya nafsu. Daripada sifat nafsu kekotoran, nafsu yang kotor, amarah besok kan. Naik kepada nafsu lawamah, nafsu yang kategori masih ada penyesalan kepada apa yang dia rasa dalam keadaan kotor tadi. Naik nafsu muhilmah, nafsu kedirian hati yang berbisik benda-benda yang baik. Naik kepada nafsu yang dijamin oleh Allah Ta'ala untuk dijemput ke dalam syurganya, ke dalam jannahnya, iaitu nafsu mutmainnah. Mana kita sebut dalam majlis tawajuh kan. Habis je pengisian zikir qalbi kita tadi, kita menyebutlah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dijemput, dijamin oleh Allah Ta'ala. Jemputlah wahai kamu nafsu yang tenang. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Dan masuklah kamu ke dalam redaku. Kan? Dijemput. Umpama kata dapat tiket VIP. Masuk ke dalam syurga. Jadi nafsu kedirian. Nafsu ni kena faham. Bukan nafsu makan, nafsu. Itu daripada sebagai maksud nafsu. Nafsu yang maksud yang lebih tafsili, lebih jelas, ialah kedirian orang tu. Apa yang dia rasakan dalam batin dia sepanjang-panjang dia hidup di dunia ni. Kalau nafsu amarah tu, dia selera lah benda-benda yang buruk ni.
buat benda haram, makan benda haram, cakap celupa, ingkar pada ibadat, tak taat kepada Allah. Apa yang Allah larang itu yang dia buat. Jadi itu kita tak nak nafsu tu. Dia nak upgrading. Kalau komputer kita boleh upgrade kan. Daripada mana 486 kepada Pentiumnya. Pentium kepada Intel banyak lah. Kita komputer pun kita upgrade, apatah lagi diri kita ni. Kan dari segi kita usahakan kita ke arah ibadah yang terbaik. Mana disebut dalam satu kalam menyebut, kita jadikan diri kita hari ini lebih baik daripada semalam. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu nama upgrading. Kita nak meningkatkan diri kita dengan ilmu dan amal. Jadi yang kita jalankan program aktiviti tawajuh ni ialah menumpukan pada riadah amal tersebut. Mendapat jazbah ketuhanan ilahiyah apabila kita buat jalan majlis tawajuh ni, beramal dengan rakan-rakan, dijemput. Siapa yang tak ada lagi, kita ijazah akan bagi kaedah kafiat nak melaksanakan zikir. Kalau orang kata sebut wirid, sebenarnya dia lebih daripada wirid. Walaupun wirid tu setengah pemahaman menyebut sekadar zikir 3 kali itulah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Itu zikir jalan hasanah, mendapat kebaikan dan pahala. Tetapi dalam jalan ini zikir darajah, ad-darajah, untuk mendapat batin kita yang terbaik mungkin menjadi nafsu mutmainnah dan menjadi rohani yang bertaraf alamah wal darakah, yang pemahaman dia tajam kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita melihat waktu kita dalam penyaksian azali dulu, waktu kita sebelum roh kita ditiupkan ke dalam janin ibu kita, dinyatakan oleh Allah Ta'ala bersoal jawab dengan para roh. Dia alam arwah, alam roh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tuhan bertanya pada para roh, adakah aku ini Tuhan kamu? Katanya. Bahkan kami menyaksikan. Kita dah berjawab dengan Tuhan. Bahkan kami menyaksikan. Mana berita qalu bala syahidna. Dah maklum, sedia maklum. Itulah rohani alamah wal darakah. Roh tu kenal Tuhan pencipta. Yang mencipta Khalik, diri dia sendiri. Dia mencipta. Jadi kita waktu tu kita kenal dengan elok, tajam, sharp, terang. Jauh daripada sekalian zulmat, kegelapan. Tapi apabila kita telah datang ke dunia, telah hadir ke dunia ni, dibekalkan nafsu, kemudian dibekalkan dengan cubaan dunia, kita makin jauh, makin gelap, makin zulmat, makin menjadi mahjub, orang yang terhijab. Jadi tugas kita dari sudut dan telah memayis ni, kembali kepada Allah balik. Dengan jalan ibadatnya, ketaatannya, kan, dengan jalan yang tersedia ni kita belajar. Masing-masing lah, kalau orang dengan fiqahnya, dia belajarlah cara fiqahnya. Semoga menjadi insan yang terbaik kan. Bagaimana kita juga jalan tasawufnya. Masing-masing ada jalan, tetapi janganlah kita duduk bertentangan. Nak mencari gaduh dengan orang fiqah. Kita condemn orang fiqah. Kan? Kemudian orang hakikat pula, tasawuf pula, condemn orang fiqah. Tak baik. Sebenarnya kalau saling tegur menegur, okey lah. Kan? Kita condemn tu pun saudara kita juga dari sudut satu syahadah. Tak seronok lah begitu kan. Apatah lagi sampai berperang antara mazhab. Kan? Kita lihat macam-macam lah. Demi menegakkan kebenaran kan. Kalau berperang sampai bertumpah darah, minta kita jauhkan. Tapi kalau tak dapat dielakkan, demi memegang tauhid panjang, jazam tauhid kita, terpaksa berperang lah. Kan? Apatah lagi dengan puak kufar, yang harbi, yang menyerang kita.
Kena berjuang. Itu pasal sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kan. Demi menegak kalimah la, pengisian makna kalimah la ilaha illallah. Kan? Jangan kita acim zikir je. Aku lantak dia mah. Aku tak campur. Hai dunia apa perang apa politik apa nama tu? Sudut siasah. Tak ambil tahu pun tak boleh juga. Terlalu ambil tahu sampai bergaduh lidah bertikam bermujadalah pun bahaya juga. Rosak kita punya uzlah. Rosak kita punya tawajuh. Rosak kita punya apa nama tu halwah. Tak boleh juga. Jadi kita cari jalan pertengahan yang elok kan. Kadang-kadang orang fiqh betul. Dia tempelaknya orang tersawah asyik berzikir je. Kira hakikat dema je kan. Semayang tak ke mana. Apa tak ke mana. Mungkin ada berlaku. Meninggalkan solat pula. Atas dalil mengambil jalan hakikat. Atau hakikat tarikat. Dia mengkondem kita pula. Mungkin betul yang kita lakukan begitu. Perbaikilah kan. Dalam jalan teman ni yang bawa. Teman terbaik mungkin. Tak ada. Nak nama kemudian orang PK. Nak mencari jalan bergaduh. Kemudian ambil hakikat je. Habis semua ibadah zahir. Kita pelekehkan. Apa nama tu. Orang solat pun kita kutuk. Apa solat kulit lah. Puasa kulit. Semua kulit. Tapi nak condemn kata kulit-kulit. Ni boleh kata cushion baik punya kulit. Tahu pula cara leather. Bab lain dia condemnnya. Kan dia kata kulit-kulit. Yang dia bila-bila kata cushion nak kulit pula. Pening kepala. Kita ni kalau tak ada kulit ni. Nak apa zombie ke? Kan? Tak cantik, tak ada sempurna kan? Gitu keadaan dia. Jadi insyaAllah jadi dah berapa lah. Ni masa yang kita dah ni. InsyaAllah berapa minit lah. 1 minit. 2 minit. Jadi untuk sesi ni kita refresh balik apa yang ni. Yang boleh kita sentuh lah. Jadi itu sebagai kalam yang orifun. Jadi dalam kalam tadi wala khalaqtu jinna wal insan illa liya'budun. Dalam para ahli tasawuf tafsirkan liya'budun tu sebagai tafsir li'arifun. Maknanya sebenarnya kita bila beribadah tu ialah untuk mengenal. Jadi itu yang disebut tu jalan arif-billah. Orang yang mengenal dengan Allah dengan bantuan Allah. Kita tak boleh nak dakwa bahawa kita mengenal ni hanya dengan keupayaan diri. Kan? Sebenarnya bila orang telah sempurna dalam mengenal sifat Tuhannya, dia tenggelam. Lenyap diri tadi. Fana, duduk masuk dalam keadaan fana. Dalam ilmu tasawuf kita ni, pecahan fana tu ada banyak lah. Bermula dengan mungkin fana fil muta'alim, fana fil mursyid. Kemudian naik kepada fana fil rasul. Kemudian naik pula fana fillah. Sampai lenyap di dalam baqa billah. Dia ada stage tu. Mata pelajaran tu dalam jalan arif-billah ni telah tersedia untuk kita tempuh. Bukan kita untuk kita salah buku, silap kitab. Sekadar itu je balik. Apa dia punya apa nama tu? Amalan dia tu tak sama dengan apa yang dibicarakan. Tak ada dalam makna walk the talk tu tak ada. Jalan-jalan ni tak macam tu. Dia mesti lakukan. Mesti tempuh. Mesti wujdan. Mesti sampai. Jadi insyaAllah kita sampai setakat ini untuk pengisian tazkirah tawajuh. Kita berjumpa lagi dalam bulan 6 insyaAllah. Jadi wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.